Masalah motor ADV yang selalu kena. Ini bahaya. Siapa yang pakai ADV kau ingatlah masalah ni. Dan kes motor ni lah. Kes motor ni datang pun jam 9 malam. Bengkel dah tutup. Datang naik towing. Nak jadikan cerita kan. Motor ADV ni memang selalu kena masalah ni kalau korang tak servis. Normal lah. Kalau kau nak tahu, kalau sebelum aku ada servis ADV ke tau. Sebelum aku ambil ADV, aku pergi ke servis center. Aku tanya Cik Pomen bahagian servis center yang banyak buat motor-motor Honda ni. Dia kata, aku tanya dia. Biasa itu motor ADV 160, 150, apa problem? Dia kata 150, 160, 15 okey, 16 manja sikit. Tapi biasa problem jadi dekat 16, ini orang servis center Cik Pomen sendiri yang kata kan. You kena jaga itu. First you clip, kita tahu. Second grease. Grease bahagian mana? Grease bahagian puli depan yang tengah-tengah ni. Second grease bahagian puli belakang. Selalu kering, dia kata. Itu normal. Aku pun setuju, aku pun okey je lah. Sebab apa? Memang betul lah. Kalau aku nak cerita macam kes motor ni lah, datang belting putus. Belting memang putus habis. Lepas tu yang paling best, dia punya puli belakang ni, sampai rumah dia pun habis tercabut makan. Tercabut makan sebabkan grease yang kering. Kenapa grease kering? Sebab apa? Habuk terlampau banyak. So kasar. So bila kasar, grease dalam ni pun boleh cepat kering. Sebab apa? Geseran haba yang tinggi. Tapi kalau sepanjang pengalaman aku, kalau aku nak cerita kan, okey. Comparekan dengan skuter Honda dengan skuter Yamaha. Kalau dua-dua skuter tu aku servis serentak, servis CVT serentak, and then dah clean, dah bersih lah. And then dua-dua keluar. Kalau dua-dua tu jalan datang serentak dekat bengkel pula kan, untuk servis CVT, lepas 3000 mileage contohlah bila aku buka dua-dua biji motor tu, aku perasan habuk dekat dalam skuter Honda lagi banyak compare dengan dalam habuk dalam motor skuter Yamaha. Itu yang aku perasan. Mungkin sebab Honda punya sistem, dekat bahagian sedut udara sejukkan enjin ni, dia ada satu, dikutkan ada satu span. Kalau motor Yamaha ada satu span. So bila habuk angin pada luar masuk, udara pada luar, tu nak sejukkan bahagian CVT, dia capis dulu dengan filter dia baru masuk dalam bahagian CVT. Tapi kalau Honda, kita perasan tak ada apa-apa span, tak pun filter. So dia terus masuk. Sekali ngabuk habuk masuk. Mungkin tu punca dia. Tak tahulah, ni pendapat aku, tak tahu pendapat korang macam mana. Yang aku perasan selama ni buat servis-servis motor skuter ni kan. Sebab tu kalau motor Honda, servis CVT memang kena awalkan sikit satu, and then janganlah skip, janganlah skip lah. Sebab motor ni bahayalah sebenarnya. Nak kerja ke tidak lagi makan modal lah. Macam kes motor ni lah. Nak jadikan kes motor ni sebenarnya dia dah lama dah nak servis CVT kat kita. Tapi duk tunda, ending dah lagi makan modal, putus apa semua, jahanam dah apa semua dah kan. Sampai naik towing, datang ke sini hantar tengah-tengah malam, towing saja dah kena 100 lebih dengan ketukar semua one set ni apa semua lagi, belting putus semua. Makan modal lah, tak boleh nak buat apa lah. Sebab tu pentingnya servis CVT. Daripada makan modal, tengah teruk, lagi pening kepala, servislah CVT awal-awal, tak mahal, murah je. Kalau tidak lagi teruk hati modal dia. So untuk korang, sekarang kita tengah ada promo hujung tahun untuk servis CVT juga. Siapa yang tak servis CVT lagi tu, mileage dah lebih, boleh servis CVT sekarang. Biasanya kalau motor Honda, aku recommend servis CVT dalam 6-7 ribu mileage, awalkan sikit lah. Servis lah. Kalau motor Yamaha tu biasanya 10 ribu mileage tu dah boleh dah servis CVT lah. Terpulang atas korang lah. Yang penting servis. Itu je. So kita ada package promo hujung tahun ni, buat sekarang. Sebelum penuh, tahun tutup nanti. So buat sekarang.